The best meet the best. The best meet the best. Bersama panorama perkasa, keadilan dan kebajikan terjaga, berjaya di dunia dan akhirat. ALC Pano maju ke hadapan berjaya. The best meet the best. The best meet the best. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Selasa. Okay, saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini sesi Career Talk, Business, penerangan pembongkaran. Bagaimana sistem takaful, sistem kewangan alaf baru boleh membantu tuan-tuan jana pendapatan sehingga 5 digit setiap bulan sepantas 3 bulan yang pertama, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya Rishwa Uthman. Saya merupakan main speaker pada malam ini dan bersama saya juga adalah Tuan Azhar, COO. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan. InsyaAllah tujuan kita berjumpa pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita nak berkongsi manfaat di dalam di dalam projek Duha melalui sistem ALC. Sistem ALC ni ialah sistem agensi Leadership Corporation dalam industri takaful, yang mana sistem ini tuan-tuan, malam ni kita bongkar rahsia yang mana insya-Allah boleh bantu tuan-tuan untuk jana pendapatan. Yang mana yang nak tambah income boleh bantu level up income anda yang hakiki dengan sepantasnya, dan yang mana yang full time insya-Allah 5 digit yang pertama menjadi sasaran anda dalam tempoh yang terdekat ini. Baik. Kita berkudara menggunakan Zoom. Zoom meeting. So mudah saja. Tuan-tuan boleh komen dekat ruangan chat box sekarang ni. Boleh tak saya nak berkenalan dengan tuan-tuan? So nama tuan-tuan, tuan-tuan boleh komen nama tuan-tuan / lokasi / nama introducer dan / pendapatan impian yang tuan-tuan nak capai. Boleh? InsyaAllah. So komen kat ruangan chat box. Seperkara lagi, sekiranya link ini terputus, so mungkin kejap lagi kita ada admin, kita ada juga Tuan Zakir. Sekiranya link ini terputus, tuan-tuan boleh dial link yang sama, terus masuk, tekan je. Tekan je. Ini saya baru dapat notification. So kena dial in balik. Alright, boleh. So terima kasih. Kita ada Royce dari Kota Kinabalu. Introducer adalah Zakir, pendapatan impian 8,000 sebulan. So bagaimana tuan-tuan yang lain, boleh juga komen insya-Allah. Khairul Syafiq dari Pontian Johor, pendapatan part time 1,000 sebulan. InsyaAllah, amin. Boleh. Itu bisa diatur. InsyaAllah kita boleh aturkan. Sekurang-kurangnya kita boleh bantu tuan-tuan tambah pendapatan. Bukan setakat 1,000, lebih pada tu pun insya-Allah. Baik, teruskan komen di ruangan chat box. So kita dijangka berkeudara lebih kurang paling lama 1 jam, paling cepat 40 minit. Boleh tuan-tuan? Saya nak pinjam masa tuan-tuan hari ini dalam 40 ke 1 jam. Boleh ya? Kita akan habis dalam 9.40 atau 9.45. Boleh ke boleh? Alright. Baik, jom kita go for the next slide. Siapa kita? Kita adalah agensi Panorama Perkasa, ALC Panorama Perkasa, yang mana adalah top agensi di kita bersama dengan kita punya takaful provider kita adalah Hon Leong MSIG Takaful. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita di sini adalah kita menjalankan sistem kewangan alam baru, iaitu sistem ALC, Agency Leadership Corporation. So kita menggunakan platform Projek Duha, yang mana sistem refer and earn ini boleh bantu tuan-tuan menjana pendapatan double up dengan cepat dan pantas. Baik. So seterusnya, sedikit pengenalan saya kat tuan tanya nak tahu sikitlah sedikit. Saya orang biasa saja, saya orang kampung. Orang kampung saja. So tapi walaupun bagaimanapun alhamdulillah usaha saya graduate di UPM tahun 2003.
dalam kelulusan accounting. Okay, pada tahun 2005 saya mencubakan diri dalam bidang unit trust consultant. Alhamdulillah, so sampailah ke hari ini dalam bidang industri. Tu dalam bidang insurans takaful saya bermula pada tahun 2016. Okay, sehingga ke hari ini Alhamdulillah almost hampir 10 tahun dalam industri takaful, hampir 15-18 tahun dalam bidang kewangan insya-Allah. So insya-Allah kehadiran tuan-tuan pada hari ini, sekiranya anda ditakdirkan, dijodohkan bersama-sama dengan agensi saya, okay, itu Panorama Perkasa, insya-Allah saya akan bantu tuan-tuan merealisasikan impian pendapatan tuan-tuan yang tuan-tuan nak capai, yang tuan-tuan dah letak dalam ruangan checkbox tadi. Okey, so sedikit sebanyak pencapaian kita agensi di level Hon Leong MS Haji Takaful. Alhamdulillah, kita merupakan LC yang top 5 sejak tahun 2021 lagi. So ini tahun ni adalah tahun yang ke-6. Okay, kita masih lagi berada dalam top 5 LC tahun 2022, 23, 24, 25. InsyaAllah tahun 2026 kita pun masih lagi dalam top 5 ALC di Hon Leong MS Haji Takaful. Bukan setakat kita saja, leader-leader kita pun yang kita dah grow mereka, yang kita dah Alhamdulillah kita bantu mereka pun jadi top leader nationwide seluruh Malaysia. Okay, matlamat kita tidak lain dan tidak bukan adalah tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Kita nak empowerment platform tambah ilmu, kemahiran dalam bidang kewangan supaya tuan-tuan boleh membantu, supaya kita boleh bantu tuan-tuan mencapai pendapatan income yang pertama, 1 juta yang pertama tuan-tuan, insya-Allah. 1 juta yang pertama. Orang kata biar betul 1 juta. Ya, kita bermula dengan impian tuan-tuan, insya-Allah. Okay, walaupun kita capai 20,000, 30,000, at least tuan-tuan tak sampai 1 juta, tapi orang kata kita dah ke arah 1 juta. Visi kita peace of mind. So once kita dah ada financial freedom, for sure kita ada peace of mind. Okay, ini matlamat dan visi dan kita. So tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya nak tanya tuan-tuan. Okay, what is your favorite number? Boleh komen kat orang chat box. What is your favorite number? Apakah nombor kegemaran tuan-tuan? Boleh komen kat orang chat box. Okay. Okay, kata Royce 8, Ong 8 Ong. Okay, next lagi. Ada ni tak? Okey, Carol Syafiq kata 7. Masya Allah. Wow, 7 ni orang yang main bola yang tahu ni. Okey, betul tak? Baik, tuan-tuan tak nak tanya. Okey, CR7. Tuan-tuan ada lagi tak yang komen di bawah? Okey, T. Azhar 5. Hasniza kosong. Wow, saya nak tanya tu kenapa kosong. Tok Ku. Okey, Tok Wan Ku. Raja 3. Okey, Masya Allah. Tuan-tuan tak nak tanya saya ke? What is saya punya favorite number? Tuan-tuan dan puan, saya punya favorite number adalah 28,000. Puan Hasiniza kata berapa? Okey, tak apa. Boleh type balik. Saya punya favorite number saya adalah 28,000. Kenapa tuan-tuan dan puan 28,000 ni? Cuba kita ambil straight to the point in this presentation. Ambil kalkulator 28,000 bahagi dengan jumlah tahunan. 365 hari. So kita akan dapat berapa? 76 tahun. Betul tak? Ini nombor kegemaran saya. Maksudnya 76, 77 ni adalah jangka hayat kita di muka bumi ni. Sebab tu dalam depan mata tuan-tuan ni ada satu life cycle. Okay, daripada 0 tahun sampai 80 tahun. Okay, so kalau kita tengok kat sini tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, daripada 0 tahun sampai umur 20, tidak ada langsung aktiviti transaksi kewangan, income. Tidak ada langsung transaksi income. There is no income. Betul tak? Ketika ini kita masih bersekolah, kan? Kita masih lagi bersekolah, kita masih lagi orang kata apa, ditanggung oleh keluarga kita. Betul tak? Tokku 313. Okey, cantik. Baik. So, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, apabila kita dah melangkah umur 20, kita dah habis, kita dah sambung belajar, kita habis belajar. So, daripada umur 20 sampai 40, masa inilah kita dah melangkah kepada alam pekerjaan. Kita akan dapat first job. Kita akan beli kereta, first rumah. Betul tak? At this age. Bila kita langkah lagi umur 40-an, income kita makin naik. Masa tu mungkin kita akan tambah lagi. Tambah kereta, tambah rumah, tambah anak, kan? Tambah isteri. Wallahualam. Saya taklah. Okay? So, maksudnya tambah sebab income kita bertambah. So, berapa umur tuan-tuan sekarang ni?
Boleh tak share dekat ruangan chatbox? Okey, berapa umur tuan-tuan? Katakan saya umur 30 hari ini. Okey, Royce kata 37. Masya Allah. Cik Khairul 31. Subhanallah. Muda lagi. Okey. Puan Hasniza pun 43. Muda lagi. Masya Allah dah. 27. Cik Suhazri. Masya Allah, 27 Gen Z, lagi muda. Inilah peluang tuan-tuan ada kat sini. InsyaAllah saya akan kongsikan bagaimana cara mudah. InsyaAllah anda join Projek Duha, so anda akan dapat pendapatan impian anda, InsyaAllah 10,000 minimum setiap bulan. So di sini katakan umur anda 30 tahun. Okay, 30 30. So ada berapa tahun lagi tuan-tuan nak pencen? Ada lagi 30 tahun lagi nak pencen. Okey. So, kenapa 60 tahun ni nak pencen? Sebab 60 tahun ni kan dah syarat untuk kita pencen. Betul tak? Masa ni apa yang kita buat? Umur 60 sampai 80. Dah tak ada aktiviti income dah. Masa ni nak pencen. 30 tahun kita bekerja keras. Kita simpan duit dalam EPF. Kita bina rumah. Kita beli kereta. Kita bina legacy. Umur 60 nak berehat lah. Betul tak? Daripada sebelum ni kita bekerja, penat jera, nak cuti pun susah. Tapi bila kita dah umur 60 tuan-tuan, kita nak rehat lah. Kita nak pergi makan sana, kita nak pergi berjalan sini. Betul tak? Betul. Ada satu perkara yang sangat mengeri dan menakutkan. Berdasarkan research daripada pakar kewangan, hampir 75% orang yang pencen dekat sini umur 60, duit simpanan dia habis dalam masa 3 tahun. Betul tak? Apa akan jadi? Selepas 3 tahun, yang mana dulu director gaji puluhan ribu terpaksa bekerja balik. Betul tak? Terpaksa bekerja balik. Invest tempat yang salah. Invest tempat yang salah. Pembelanjaan tanpa orang tu tanpa kawalan dan sebagainya. So, kenapa tuan-tuan berada di sini? Kerana di Projek Duha, kita akan mencipta pendapatan pasif. Apa maksud pasif? Pasif ni, walau kita tidur, walau kita berehat, walau kita cuti, walaupun kita tak bekerja, income kita tetap berjalan tuan-tuan. Tak kisah tuan-tuan umur 30, yang tadi saya tengok tadi umur 27 kan. Umur 27 siapa? Encik Suhazri. Dan juga umur 30-40-an pun masih muda lagi. Subhanallah. We are targeting almost 5 tahun daripada hari ini. Anda akan mencipta pendapatan 100,000 bulanan. InsyaAllah. Saya sebut awal-awal. Nanti saya akan buat penerangan di belakangnya. Nampak tu? So, tak salah. Dan tidak terlambat lagi. Tidak terlambat untuk tuan-tuan bermula pada hari ini. Okay? Walaupun yang muda, lagi 10 lebih cerah. Umur saya 46 pun lebih lagi cerah. Umur walaupun 50, ada 5 tahun lagi tuan-tuan. Umur 55, ada 5 tahun lagi. Umur 60 pun, ada 5 tahun lagi untuk cipta pendapatan 100,000 sebulan. Untuk kita pass over to our next generasi. Okay, so apa kita create hari ini adalah kita bekerja makan gaji adalah income, active income yang tidak akan kekal dan akan habis. Okay, alright. Setakat ini jelas penerangan saya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau jelas boleh komen jelas dengan orang akan cebok insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebagai ahli Projek Duha, terima kasih Mr. Royce, terima kasih Cik Khairul, terima kasih Cik Suhazri. Sebagai ahli Projek Duha, so tuan-tuan akan menikmati 4 kelebihan sebagai ahli Projek Duha bersama Projek Duha, iaitu ALC Panorama Perkasa. Okay. Yang pertamanya, produk kita dengan Hong Leong MSCG Takaful, produk takaful yang sangat sellable. Sellable ni maksud apa? Produk yang memenuhi keperluan semua golongan. Dan juga boleh dimiliki semua golongan. Semua orang kita boleh jual. Semua orang boleh beli produk kita ni. Sangat senang nak jual. Mudah, senang. So yang keduanya ialah, manfaat kelebihan yang kedua adalah kita menawarkan komisen peribadi, personal commission tertinggi di pasaran. Dan juga anda berpeluang untuk menikmati overriding tertinggi dan passive income tuan-tuan. Selama-lamanya. Masya Allah. Potensi high personal commission sehingga 41%. Bayangkan jual RM1 dapat untung RM41. Nampak tak? RM41 tu masuk bukan sekali, masuk berkali-kali. Pasif. Kan? So overriding tertinggi di pasaran. Pendapatan pasif melalui renewal dan pasukan. Okey, dan manfaat yang ketiga, bonus insentif tuan-tuan. Banyak sungguh. Berjalan, insentif, duit bulan-bulan ni macam-macam.
Nanti saya akan share lah. Macam-macam insentifnya. Bulanan insentif daripada HLMT sendiri pun banyak. Bagi cash reward. Bagi iPad lagi. Subhanallah. Free trip. Pergi ke luar negara secara percuma, tuan-tuan. Okay. Alright. Okay. So, manfaat yang keempat. Legacy. Masya Allah. Tuan-tuan dah bina income 100,000 setiap bulan. Okay. Atau berapa income tuan-tuan minimum sebulan, setiap bulan ini tuan-tuan. Boleh diwariskan. Boleh ditinggalkan kepada anak isteri kita, teruskan legasi kita. Ini yang kita sebut oleh empat manfaat yang paling utama. Okey? Bukan sekadar anda kerja takaful, tetapi peluang membina pendapatan. Kebebasan masa itu yang penting. Dan legasi yang kita cipta selama ini, kita boleh, anak isteri kita boleh, orang kata apa, boleh meneruskan bisnes kita setelah ketiadaan kita. Okay. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, jom saya pecahkan seberikan satu persatu, okay, kelebihan produk yang kita ada di bawah HLMT. Our product is sellable. So tuan-tuan dan puan, okay, kita ada produk kita ada banyak plan. Okay, kita ada banyak plan kita, iaitu kita ada iFlexi, itu hibah takaful, dan kita ada juga hibah takaful. Okay, tuan-tuan, kita ada 10 minit lagi. Kalau terputus, saya minta tuan-tuan, jap, saya cuba cek balik kat sini. Bagi saya masa dah 1 minit. Dia kata sini boleh upgrade. Tak, sebelum ni kita ada buat ni. Dia tiba-tiba dia pergi ke normal basic. Dia basic plan. Tu Azhar. Sekejap Okay, sekejap. Bagi saya dah 1 minit. Tuan Azhar ada dapat paski tak? Okey, saya dapat. Sekejap ya. Saya ulang sekali, kalau tuan-tuan terputus, tuan-tuan boleh tekan balik ya. Boleh tekan balik link yang sama. Sekejap ya. Management. Apa, kita rehat sekejap tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak pergi toilet, boleh silakan dulu. Saya bagi masa dalam 5 minit.
Okey, Alhamdulillah. Boleh saya teruskan? Minta maaf, ambil masa sikit tuan-tuan. Kalau terputus, tuan-tuan boleh tekan balik iklan link yang sama. Terima kasih atas kesabaran tuan-tuan semua. Slide saya belum full lagi kan? Siapa dekat sini? Alright. So, boleh saya teruskan? InsyaAllah. Boleh saya teruskan? Kalau teruskan, boleh komen. Teruskan. Okey, Alhamdulillah. Alright. So, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. So, kita ada banyak plan di sini di Hong Leong MSCG Takaful. Tapi antara plan yang paling-paling senang juga, paling-paling yang mudah kita nak kongsi kepada tuan-tuan, yang kita nakkan share pada tu supaya tuan-tuan akan mudah buat duit lah. Kan? iFlexi Protect itu, iHeritage Care, ini adalah hibah takaful. Dan yang kemudian ada juga adalah hibah takaful, dia konsep kepada more on orang yang berpendapatan tinggi. Dan simpanan. Nak siapa yang nak pergi haji. Bukan setakat kita ada beli buat simpanan kat tabung haji saja. Si tuan-tuan mau beli simpan kat sini, iTulus ni adalah peluang. Banyak manfaat yang tuan-tuan boleh dapat sebagai customer dalam simpanan dalam melalui Hong Leong MSCG Takaful dalam plan iTulus untuk tabung haji. Dan kita ada juga medical card. IK Hasanah ni adalah endowment simpanan juga. Okay, traditional, I kasih care untuk anak, baby yang masih dalam kandungan pun boleh dah ambil plan. Okay, dan education plan. Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, kita just highlight 4 saja, tak perlu pening-pening kepala. Ini antara plan yang senang kita buat duit. Senang kita nak share pada orang-orang kat luar sana. Senang orang nak membeli yang kita. Dari segi personal sale. Apa dia produk pertama dan hibah takaful serendah RM50 sebulan. So pampasan kematian. Sekiranya berlaku kematian akan dapat pampasan kematian berupa RM1 tunai. Hibah takaful ini berjumlah RM160,000 sehingga RM320,000. Maknanya RM50 dapat RM160,000. Wow ke wow, murah tak? Senang tak nak jual? Apa maksud hibah takaful ni? Pampasan kematian kepada orang yang paling kita nak tinggalkan, kepada orang yang paling kita sayang. Okey? Contoh, kita ada hutang. Kita ada hutang rumah, hutang kereta kan. So, kalau kita nak mengelak daripada duit, kalau berlaku kematian ke atas kita nak mengelak daripada simpanan kita yang kita ada digunakan untuk bayar hutang, kan? Lebih baik kita ambil hibah takaful. So, kita ambil hibah takaful dengan caruman RM50 sahaja, kita akan dapat pampasan kematian RM160,000. Duit ini boleh digunakan untuk bayar hutang-hutang. So, simpanan kita yang kita bekerja 30 tahun, 20 tahun selama ini boleh digunakan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup kepada anak isteri kita. Jadi manfaat yang kedua, plan yang kedua adalah medical card untuk kanak-kanak. Berapa ramai hari ini anak-anak kan. Kita budak sekolah daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kalau terputus, saya minta tuan-tuan tekan balik iklan link yang sama. Okey, kalau terputus sebab saya ni dapat signal. Masih lagi ke bersama? Okey. Alright. Saya tengok masih lagi bersama. Okey. Tak putus. Okey, saya baik. Alhamdulillah. Baik. So, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, medical card untuk kanak-kanak murah. Kalau umur 6 tahun sampai 17 tahun dalam lebih kurang RM100, RM110 saja sebulan. Sangat murah. Sangat murah. Kalau anak-anak lelaki dan RM120, RM130 sebulan. Annual limit sangat tinggi, 1 million. Manfaat ni tertinggi. Dan yang ketiga, plan kita adalah iTulus simpanan, simpan duit untuk pergi haji. Simpan walaupun serendah RM100 sebulan. Okay. So, dia ada banyak, dia bagi dividen, payout, tahunan guarantee payout, lepas tu manfaat-manfaat cash value. Okay. So selama 20 tahun, 30 tahun, so ini RM70,000. Lebih kurang dalam anggaran ni lah, RM70,000 anggaran campur semua keuntungan. So dah boleh pergi haji. Yang mana tadi umur 30, umur 20, umur 40, sempat lagi buat simpanan. Serendah RM100 saja simpanan tabung haji. Jadi bila kita share ni kepada orang ramai, kita wow. Bermakna duit dia yang simpan dia buat hari ni, RM100 ni, maknanya bila dia nak umur 60, dia akan ada antara almost
50 ke 70 ribu, duit ini boleh digunakan khas untuk pergi haji. Maknanya tuan-tuan, bukan setakat haji yang ikut ikut kuota tu. Dia boleh pergi ikut yang mahal sikit. Ikut baik ni. Nampak itu tuan-tuan. Masya Allah. So, manfaat yang keempat, medical card untuk orang dewasa pun kita ada sediakan. Ini dia tuan. Tuan-tuan, ini adalah 4 plan ni. 4 plan ni memang adalah 4 adalah plan produk keperluan. Semua orang perlu. Dia orang akan cari kita. Selagi ada manusia, selagi itulah mereka memerlukan hibah takaful, memerlukan medical card, memerlukan simpanan untuk pergi haji. Ini dia tuan-tuan. Inilah produk kita. Sangat mudah, sangat senang. Baik, saya dah jemput seorang ustaz. Ustaz Profesor Datuk Dr. Izhar. So, untuk beri penerangan secara ringkas, apakah itu hibah takaful? Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Sama juga macam hibah, bagi hadiah. Nak bagi sekarang. Cuba kita ambil takaful yang ada hibah. Ambil. Kalau tidak ni anak kita macam mana? Family kita nak bayar hutang. Tengok macam kadang hari ni orang pula beli kereta mahal. Beli rumah banyak-banyak. Hutang tapi tak ditakafulkan. Kereta takaful, kita tak takaful. Bila meninggal dunia, harta ditanggung oleh hutang tu ditanggung oleh anak-anak. Itu bahaya. Itu sebabnya perlu ada hibah. Ustaz, tolong ulang balik, boleh tak Ustaz? Tolong ulang balik Ustaz. Sama juga macam hibah, bagi hadiah. Nak bagi sekarang. Cuba kita ambil takaful yang ada hibah. Ambil. Kalau tidak ni anak kita macam mana? Family kita nak bayar hutang. Tengok macam kadang hari ni orang pula beli kereta mahal. Beli rumah banyak-banyak. Hutang tapi tak ditakafulkan. Kereta takaful, kita tak takaful. Bila meninggal dunia, harta ditanggung oleh hutang tu ditanggung oleh anak-anak. Itu bahaya. Itu sebabnya perlu ada hibah. Nampak tak tuan-tuan? Jelas tak? Mudah tak Ustaz bagi penerangan? Sangat senang kan? Orang yang ada ilmu agama ni dia bagi penerangan sangat mudah, senang. Kan? Hari ni kita sanggup ambil rumah takaful, dia kereta pun takaful, tapi diri kita tak ditakaful. Apabila berlaku kematian, siapa yang nak sambung bayar kereta rumah? Kan? Ini jadi dia tuan-tuan. Inilah pentingnya kita kena ada hibah takaful untuk menyelamatkan ahli keluarga kita daripada hidup susah. Okey. Setakat ni penerangan adakah jelas tuan-tuan? Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, tuan-tuan boleh tanya dalam ruangan chat box. InsyaAllah. Jelas ke? Setakat ni. Okey, kita nak masuk ke manfaat yang kedua, kelebihan yang kedua. Ini part ni paling best sekali. Kenapa tuan-tuan join pada malam ni? Ini nak tahu ni. Ini rahsia dia. Potensi jana passive income melalui personal income tertinggi serta overriding passive income selama-lamanya tuan-tuan. Selama-lamanya. Overriding tu tuan-tuan. Masya Allah. Sekejap lagi saya akan kongsikan bagaimana apa kelebihan yang ada pada projek Duha ni. Baik. Jom, personal commission antara yang tertinggi. So kita dah 41% personal commission. Overriding tuan-tuan berpeluang untuk menikmati overriding sehingga 4 level. 4 level. Unlimited. 4 level tuan-tuan. Di level yang sama, kalau saya manager, contoh, saya manager, saya melahirkan anak saya. Contoh Azhar nama dia. Saya ikut downline saya Azhar. Azhar pun manager. Saya dapat overriding daripada Azhar. Azhar pula dia bawa rekrut downline dia seorang lagi kat bawah. Nama dia Royce. Katakan Royce. Okay? Mana Royce dengan saya tak kenal. Mana Royce adalah cucu saya. Royce buat sales, saya tetap dapat overriding. So 4 level tuan-tuan. Level yang sama. Dan seterusnya renewal income berterusan setiap tahun selama 6 tahun tuan-tuan. Potensi satu sale berlaku, tuan-tuan akan dapat keuntungan sebanyak 72 kali selama 6 tahun berturut-turut. Contoh, kalau nak mudah faham. Okay, tuan-tuan tengok saya pegang apa tuan ni? Ini apa yang saya pegang? Nampak tak? Nampak. Ni saya pegang apa? Boleh komen kat orang chat box. Apa yang saya pegang ni? Berapa harga cermin mata ni? Spek mata. Berapa harga spek mata? 200, 300, 600, lebih kurang macam tu lah, betul. Jadi, kalau saya menjaga spek mata, saya jual dekat Encik Suhazri,
Saya jual dengan 600. Saya untung berapa kali? Berapa kali saya untung? Sekali je, betul. Tapi tuan-tuan, saya jual dekat Suhaizri, ambil hibah takaful RM100 sebulan. Berapa kali saya untung? Berapa kali saya untung? Ha. Saya untung berapa kali? Saya untung 72 kali. Main mana 72 kali tu? 72 kali tu bahagi 12 bulan, dapat 6 tahun lah. Saya untung 6 tahun tuan-tuan. Satu je beli tu 6 tahun lepas. Awak Baru faham tak ni ya? habis keuntungan 6 tahun. Sebenarnya 72 kali. This Kalau to bayar bayaran set bulan-bulan, password baru. Tapi bermaknanya kata create a password reset this. Kau maksud? okey. Saya minta maaf, saya terpaksa mute kan Cik Mat. Okey. So itu cerita dia tuan-tuan. Ni saya cuba nak bagi penerangan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham passive income di dalam takaful industri. Okey, seterusnya. Alright. So, tuan-tuan dan puan, kita di Panorama Perkasa, Projek Duha, kita menggunakan sistem kewangan alaf baru. Apa dia sistem kewangan alaf baru ni? Sistem kewangan alaf baru. ALC, Agency Leader Corporation. Apa maksud dia tuan-tuan? Okey, tuan-tuan dengar mulut saya cakap. ALC ni apa? Okey. Apa beza ALC dengan cara lama? Apa cara baru dengan cara lama? Okey. Okay, apa beza baru dan lama? Okey, yang lama ni tuan-tuan tengok. Lama. Yang lama sangat nak naik pangkat. Ni cara lama. Yang cara baru ni, sistem kewangan baru ni cepat naik pangkat. Tuan-tuan boleh naik pangkat agensi director sepantas 1 bulan. Tuan-tuan boleh naik agensi director, executive director pun sepantas 1 bulan. Wow. Macam mana tu? Siapa kat sini nak naik jadi agency director? Siapa yang hadir pada malam ni mungkin ada cita-cita kan, mungkin satu hari nanti aku nak jadi director of my own company. Siapa pernah ada terfikir nak jadi director dekat company sendiri? Zakir kata saya nak, Royce pun saya nak, Khairul Syafiq saya nak, kan? Betul tak? Kan? Sebab kadang-kadang mana tuan-tuan yang tengah bekerja, penat tak kerja tuan-tuan? Bukan saya nak suruh tuan-tuan berhenti kerja. Kan? Tak boleh. Penat tak? Penat kan? Kenapa penat? Ibarat kita ni macam masa kita ni diatur oleh orang lain, oleh bos kita. Betul tak? Kenapa orang panggil hari Isnin ni Monday Blues? Memang Monday Blues pun untuk orang yang bekerja makan gaji. Yang mana yang cuti satu Ahad tu. Hari Isnin tu nak pergi kerja sangat-sangat. Ya Allah. Ramailah time tu orang ambil MC. Ramai gila. Kan? Sebab apa? Biasanya kalau cuti tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, tuan-tuan wakafkan, kalau tuan-tuan dengar kan saya cakap ni, tuan-tuan cuba wakafkan di tuan-tuan di sini dengan 3 fasa. Fasa yang pertama tak apa buat part time dulu. Ya, tapi ikut sistem. Fasa yang kedua ni tuan-tuan, okay, tuan-tuan dah nampak algoritma ni, tuan-tuan dah nampak sistem ni bagaimana berjalan dengan lancar. Tuan-tuan bagi masa full time 5 tahun je. Lama je 5 tahun. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kerja sekarang dah berapa tahun? Lebih daripada 10 tahun tak? Betul. So sekarang income berapa? Income berapa? Ada tak lebih 10,000? Tak sampai kan? Berapa ribu? Boleh tak share kat dengan chatbox ni? Berapa ribu? Yang mana siapa dah kerja lebih daripada 5 tahun? Makan gaji. Ada tak sini? Berapa gaji tuan-tuan boleh naik? Ada tak 10,000? Daripada fresh grad? Ya, ada fresh grad lah. Kalau fresh grad, lepas 5 tahun, nanti boleh ada tak lebih 10,000? Rasa-rasa saya jawab lah, tak ada lah. Sebab saya dulu pun kerja juga tuan-tuan, 5 tahun. Kan? Nak naik manager ni, nak naik manager jenuh. Kita terpaksa bersaing. Kan? Betul tak? Kan? Satu je kekosongan. Nak bersaing tu 10-20 orang nak bersaing dengan satu tu. Mana nak dapat kita? Kan? Yang terbaik yang akan dapat. Jadi kita ni dapatlah kenaikan gaji sikit. So tuan-tuan, di sini tuan-tuan, 5 tahun. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? Minimum paling busuk 20,000 sebulan. Minimum paling busuk 20,000 sebulan. 5 tahun. All out. Fokus. Ikut sistem yang saya akan share dalam Projek Duha. Slide pada malam ni insyaAllah. 5 tahun. Potensi 100,000 sebulan.
So di sini tuan-tuan, kita ada 3 pangkat, 3 level. Mudah. Boleh naik pangkat AD, Agency Director, boleh naik pangkat ke Executive Director sepatah 1 bulan ya tuan-tuan. So macam mana tu? Baik, ini dia. Tu saya sebut tuan-tuan, 5 tahun. Ini dia. So tuan-tuan Juan hari ini, okay, kita akan coach, kita akan guide, kita akan bantu tuan-tuan cipta income personal dahulu 5,000 sebulan. Daripada tahun pertama. Untuk tahun pertama, income tuan-tuan adalah 5,000 sebulan. Okay. Masuk tahun yang kedua, dia jadi snowball. Snowball. Okay. Level ni di LC tuan-tuan mungkin dah jadi level dah nak jadi agency director. So income tuan-tuan kat sini dia nak jadi 9,000. Tahun ketiga jadi 12,000. Snowball. Tahu snowball? Siapa yang pernah pergi tempat-tempat salji kan, main snow kan. Bila dia balikan snow tu makin lama makin besar snowball. So sama juga income kita di sini sebab kita pasif. Kan, tahun pertama buat 1 kes. Tahun kedua buat 1 kes jadi 2 kes. Macam tu lah. Income kita bersama tak? Tahun pertama income kita 5,000. Tahun kedua confirm naik 9,000. Confirm tahun ketiga naik 12,000. Okay, tahun yang ketiga kita dah melepasi fasa yang pertama. Tuan-tuan pun masa ni dah jadi agency director. So dekat sini you dah ada your team recruitment. Group you dah jadi director, you ada your own team. Apa lagi income lagi yang you akan dapat? Another income overriding. So 3 tahun pertama, create your base of a very good team. Okay? Di dalam projek Duha ni, your income di sini dah lebih 50,000, 20, 10,000 ke 50,000 dalam tangan, tuan-tuan. Masuk tahun yang ke-6, tuan-tuan dan puan-puan yang saya mensilai ni yang saya sebut tadi tu, 100,000 sebulan. Okey tak tuan-tuan? Income tuan-tuan dalam tempoh 5 tahun daripada mula pada hari ini sampai umur 30 hari, 35 your income 100,000 sebulan. Okey tak? Dalam banyak-banyak ni kita ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Mana fasa antara 3 fasa ni yang tuan-tuan paling minat, paling suka? Fasa mana? Which fasa? Fasa yang mana? Tuan-tuan paling trigger, paling suka? Mr. Royce kata fasa yang ketiga. Saya pun teruja fasa yang ketiga. Betul tak? Kenapa fasa ketiga? Masa ni, your money work for you. Sini, we work for money. And di sini pun, di tengah-tengah, we still work on the money. Tapi di sini, tuan-tuan, money work for you, passive income. Okay? You dah jadi trainer. You jadi investor. Beli macam-macam aset, kan? Dan juga give back to the society. Jadi platform speaker, jadi motivator bagi semangat pada anak-anak muda pula ni. Join you. Okay? Bukan setakat jadi speaker untuk dalam agensi you. You akan jadi speaker dekat agensi-agensi yang lain di luar sana yang panggil untuk memerlukan khidmat anda. Kan? Ni this level tuan-tuan. Nampak sini. Ini kita panggil this business is a wonderful business. Maksudnya bisnes yang sangat-sangat teruja, mengujakan tuan-tuan. InsyaAllah. Kita ada sistem kita ni, formula kejayaan kita, follow ya sistem kita. Step 1, step 2, step 3 dan step 4. Ada 4 step je tuan-tuan. Follow 4 step ni, disiplin insyaAllah. 100,000. Ataupun tuan-tuan dah sebut untuk fasa yang pertama tadi, 5,000, 10,000 dalam tangan tuan-tuan insyaAllah. Baik. Saya bongkar lagi rahsia, ini dia. Sebagai untuk personal commission, 41% tertinggi di pasaran. Commission dibayar hari-hari tuan-tuan. Best tak? Commission dibayar hari-hari ni, closing orang ambil hibah, hantar submission approve, lagi 3 ke 5 hari, commission masuk. So hari-hari kalau kita closing, hari-hari duit masuk. Hari-hari check statement. Itu yang best tu. Hari-hari check statement, check duit masuk tak masuk. Kalau buat hari-hari closing, hari-hari lah masuk. Setakat ni penerangan saya adakah jelas? Ada soalan nak tanya? Clear? Baik, tuan-tuan dan puan yang saya bersilat, itu dia. Kita dah formula kita sebagai personal sales, sebagai agensi eksekutif. Kita akan coach anda jadi master in sales. Okay.
ajak ramai orang, bantu ramai orang. Tuan-tuan dah ada ilmu tentang manfaat, kelebihan. Tuan-tuan ada satu produk. Contoh produk hibah takaful. Yang mana ramai orang kat luar sana perlukan tuan-tuan, khidmat tuan-tuan. So tuan-tuan, sayang kalau kita tak share pada mereka. Tapi kat sini konsep dia, kalau tuan-tuan hanya share, buat sale 4 kes sebulan. Kalau buat sales 4 orang saja sebulan, kita tengok. Ini part timer lah. Part time lah. Okay, seminggu satu kes. Ajak orang. So maknanya sebulan, orang bayar RM100 sebulan. Jadi kita kira FYC 1,200 lah. 1,200 FYAC. Jadi yang komisen yang tuan-tuan dapat adalah berapa? Okay, 4 kali 1,600, 1,200 jadi berapa ni? Macam ni. 1,200. Okay, komisen 35%. Alright. Dapat tak? Komisen kat sini. Sekejap, betul tak pengiraan ni? Kali 4 lah. Betul lah tu. Okay, 1,200 kali 4. Kali dengan komisen 35%. Komisen tuan-tuan adalah RM1,680 sebulan. Setahun jadi berapa? RM20,000. Okey tak? Tadi kata nak income RM1,000 kan? 4 orang lah. Tadi saya tengok tadi ada nak income, nak tambahan income RM1,000 je. 4 orang je. Sebulan buat 4 orang. Sebulan buat 4 orang, setahun ada 48 orang. Okey, masa tu pun masuk bulan ke-13. Masa tu pun tuan-tuan dah dapat income bulanan dah. Masuk bulan ke-13, RM1,680 ni masuk dalam akaun kan pasif 6 tahun. Tahun pertama. Tahun kedua buat lagi, jadi snowball lah. Nampak tak? Tahun kedua buat lagi. Daripada RM20,000 naik jadi snowball RM40,000. Okey, tahun ketiga buat lagi. Dan nombor rutin, kerja kita apa lagi? Kan, Nabi pun ada beritahu dalam hajatul wida ada. Sampaikanlah aku walaupun satu ayat. Bagilah manfaat. Sebaik manusia adalah manusia memberi manfaat kepada orang lain. So kalau kita jadi yang terbaik, kita kena kongsikan manfaat yang kita ada ni kepada orang ramai. Tentang kelebihan hibah takaful. Kenapa dia kena ambil hibah takaful dengan kita ni? Sebab apa? Kalau dia ambil, hidup dia Alhamdulillah, keluarga dia tak susah. Dia boleh selesai hutang. Anak isteri dia jadi senang. Alhamdulillah. Walaupun dia dah tak ada maintain lifestyle. Kan? Jadi ya tuan-tuan, lagi banyak lah kita, lagi ramai kita kongsi, lagi ramai kita tolong, income tuan-tuan ni lah jadi dah. Kan? Part time pun boleh. Sampai RM5,000 sebulan dapat sini. RM60,000 buat part time. Jadi contoh part time, 3 tahun, RM60,000. Ni part time. Kalau full time, tak usah sebut lah. Kan? Kalau full time dia target 5 figure. Kan? Ini dia. This your level sekarang ni. Kita akan coach anda, kita akan guide anda, kita akan tunjuk cara bagaimana mudah yang buat sale. Alright. So bila anda dah naik pangkat, tadi agensi eksekutif biasa, naik pangkat, apa kelebihan anda? Ini yang kata income you fasa yang kedua tadi tu. Fasa kedua, fasa ketiga, income you lagi besar. Kan? Overriding ni. You recruit orang bawah, sini ni, you akan dapat 6%. Orang bawah naik pangkat sama level dengan you, AD, you tambah lagi, jadi 10%. Kalau naik pangkat jadi ED, Executive Director, okey, sama juga yang ni, sini saya panggil sama. Dia tambah lagi level yang kedua, level yang ketiga, level yang keempat. Tu yang jadi RM100,000 sebulan tu. Wow ke wow, nampak tak? Nak nampak kena join. Ini mungkin wah nampak lah macam kelabu mata sikit. Silau-silau. Tapi orang kata nampak faham sikit. Nak faham lagi, nak faham hadap lagi, anda kena join lah malam ni. Okay? Alright? Okay, ini dia. Saya share rahsia sikit lah bagaimana nak dapat RM100,000 sebulan. Kat sini. Kita dah formula kita 1416. Ini malam ni terpaksa saya bongkar rahsia 1416. Apa 1416 ni? Simple. Okay. Anda join hari ni, anda buat 4 orang. So bila buat 4 orang, okay, so anda dah dapat overriding direct agent 6%. Okay. Kalau di bawah ni nak jadi director, dah dapat 10%. Betul tak? So 1416. 4. So 4 ni akan naik lagi 4. Itu maksudnya. Dia akan jadi network you akan bergerak 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sana tak langsung. Bila 4 kali 4 kali 4. So level yang ni akan fulfill. Bila fulfill, your income akan jadi RM100,000 sebulan. Ini contoh macam ni. Siti Ali Nurul Abu. Kan? Daripada Siti pula beranak lagi 4. Ali pula beranak lagi 4. Nurul beranak lagi 4. So apa jadi? How much your income? Ini income you. Ini rasa dia. Rahsia. So apabila 4 di bawah dah jadi director,
This is your first for level 1. Minta maaf mana yang tak faham, tak apa. Boleh tanya soalan nanti. Okay. So 4 ni, kita dah rekrut 4 orang dengan grup dia. Dia buat setahun 100,000 je. Grup, bukan dia buat personal lah. Dia dengan grup dia buat 100,000 saja. So ada 4 grup bawah kita, dah jadi 400,000. So overriding, dia dah 10%. Level 1, 10%. Level 2, 6%. Level 4. Sehingga you punya overriding overriding income ni overriding saja. Overriding income tahunan 1.4 juta bahagi 12, 100,018. 118,000 ringgit bulanan income anda. Siapa nak income ni? CI. Siapa nak income 100,000 sebulan ni yang saya share sekarang ni akan menusuk masuk dalam income anda, bank anda, insyaAllah. Mungkin tak masuk hari ni. Mungkin insyaAllah lagi 3 tahun lagi akan masuk dalam income anda, dalam bank anda. Mungkin dari 5 tahun lagi 100,000 akan masuk sebulan. Sebulanan masuk dalam bank anda. Siapa nak income ni? Okey, Royce kata nak. Masya Allah, tahniah. Encik Suhazri pun kata nak. Wow, insyaAllah. Hari ni you all sebut nak, insyaAllah. Pasal apa? Sebab kita yakin Maha Kaya kita siapa? Tuhan. Encik Khairul Syafiq. Amin. Kan? Dia yang Maha Kaya, Tuhan. Ya Allah SWT yang Maha Kaya. Kita minta ada malam ni kita sebut. Dia pasti bagi. Pasal dunia ni nothing bagi Allah. Jadi kita yang berharap pada dia. Kita yang berhajat pada dia. Okey, Puan Hasriza kata, saya amin. Maaf out of topic sikit. Kalau dah ada TBE pun masih kena ambil apa tu? Sekejap. Ambil ada kejap. Pita test tu. Ya, kalau belum ambil kena ambil. Tapi tak apa, percuma je. Kita coded dulu. Once dah coded, Cik Bakhtiar, nanti kita boleh ikut program yang kita atur sendiri melalui HLMT untuk buat pita tu lah. Sebab pita ni wajib untuk semua ejen. Tapi tak apa, don't worry. Kita ada trainer, kita ada kelas online, kita ada trainer yang akan bagi, orang kata apa, soalan-soalan yang bocor lah. Soalan-soalan yang bocor. Boleh ya? Itu biasa. Itu sekali je. Seumur hidup sekali je. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Boleh saya teruskan? So clear tu? Jelas lah? Saya minta maaf dah. Tak ambil masa lama lebih sikit. 9:46 dah. Boleh kan saya sambung lagi? Boleh ya? Ini dia tuan-tuan. Okey, ini saya ulang sekali lagi. Katakan ni anda adalah ED, anda ikut Siti pun dia di AD atau ED, tak kisah. So dia buat tim dia buat sale 100,000, tuan-tuan akan dapat overriding 10,000. So 10%. Tu level 1, level 2, level 3, level 4. Ni adalah untuk overriding executive director. Potensi untuk satu kaki ni 24,000. Bayangkan kita buka 10 kaki. Ada 10 kaki. Ahli 1, ahli 2, ada 10 ahli. So kalilah 10. 240,000 income bulanan. This is the reality. Ni yang kita panggil sistem kewangan ala baru ALC ni. Kenapa? Minta maaf lah kalau ada yang pernah daripada ALC juga. Kan? Kenapa ada yang sekatu, kenapa dia patah balik pada tight? This is more soalan technically. Kalau ada, boleh tanya saya ada jawapan. Saya ada jawapan dia. Kalau tak, kalau yang belum yang daripada LC sekarang ni lah, siapa yang ada daripada sini LC, saya ada jawapan dia. Okey. Alright. Okey, manfaat yang ketiga, bonus lah. Apa lagi? Orang buat insurans takaful ni bonus dia gila, banyak. Memang banyak gila. Bonus persistency dia, bonus free trip lagi, bonus ada apa lagi, prestasi, pencapaian, insentif, free trip, top producer recognition, bonus bila you dah nak jadi leader, you dah lagi bonus for kereta, macam-macam insentif tu sangat-sangat banyak. Okay. So nanti tuan-tuan dah nak jadi leader, sebenarnya ramai leader-leader di takaful ni, industri dah jadi millionaire dah pun. You tahu dah, cuma dia orang dia diam lah. Dia diam je bayar tax tu. Kan? Dia diam je. So ni antara reward-reward kita yang kita bagi bulan-bulan pun ada. Cash reward bulan-bulan. Kita bagi iPad, free trip pergi Turki. Ada kita bagi baju, cruise, Bandung, Jakarta, cash reward.
Ada Facebook ad sponsorship pun kita ada juga. Ni antara kita pergi trip, pergi Bali, baju, kempen-kempen bulanan memang berjalan setiap bulan kita ada. Dan ini antara free trip. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, HLNT kita punya financial year bermula daripada Julai to Jun. Okay, so that's why kita punya campaign bermula daripada Julai to Jun lah. Okay, so now kita dah going to end of the year. So bulan Jun adalah bulan yang terakhir. Okay, insyaAllah tuan-tuan elok dah sangat join hari ni. Kita jalankan sesi latihan. Bulan 7 masuk tahun baru dah boleh fly dah. Dah boleh fly. Masuk fly ni dah boleh lajak dah, laju dah, masuk gear lah. Speed up. Okay. Alright, ini antara insentif. Ya. Boleh tanya ke tentang MOC? Boleh. Nak tahu MOC personal ke? MOC standard band negara kita, dia macam kita di HLMT kita ikut band negara lah, 12,000 FYIC ataupun 12 kes setahun, 12 kes setahun atau 12,000. Itu personal sale lah. Tapi so far tuan-tuan berada dalam industri PR standard kita tak sangat, tak ada, dia tak ada sampai kena terminate disebabkan PR, tak ada lagi. Dia fokus pada MOC untuk production saja. Production saja. PR kita kalau nak qualify 85%, 90% lah. 85 ke 90% untuk qualify trip lah. Yang lain semua standard lah. Tahun ketiga tak ada kira PR dah. Ada lagi Cik Batia, saya menjawab soalan. Itu standard CPD 30. Itu daripada band negara. Betul. CPD ni, apa yang uniknya di HLMT, Hong Leong MS Haji Takaful, kelas kita semua online je. Online dan offline. Offline pun ada, online pun ada. Online ni, kita ada training. Setiap bulan kita diberi kalender bulanan. Online. Untuk attend training. So, collect je lah CPD online. Sangat senang. Sangat mudah. Okey, ada soalan nak tanya? Office saya di mana? Okey, office saya baik. Panorama Perkasa. Kita office kita di Melaka. Okey, kita di Southern Region di Melaka, tapi kita bermula di Central Region. So Central kita di Menara Kuala Lumpur, Menara Raja Laut. Okay, Menara Raja Laut. InsyaAllah saya selalu on off. KL Penang, KL Melaka, KL Melaka. Okay, Southern Region lah. Okay, dan kita ada leader kita di KL juga. Tuan Bahtia dari mana? Tuan Bahtia dari mana? Tuan Bahtia dapat link ni dari siapa? Boleh tak share? InsyaAllah. Dari saya ke? Dari Seremban. Cik Bahtia. Okey. Cik Bahtia boleh tak WhatsApp saya balik? Ada tak nombor? Saya PM WhatsApp saya balik sebab saya punya WhatsApp tu dia tiba-tiba dia tertekan yang apa? Yang auto delete tu kan. Pelik lah. Tu yang saya tak dapat cari Cik Bahtia. Cik Bahtia boleh WhatsApp saya balik? InsyaAllah. Seremban tak jauh, dekat lah kalau macam tu. Tak jauh lah dengan Melaka. Saya di Kelebang. Yang lain pun tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita online. Kita online. Macam malam ni pun kita online. Tuan-tuan boleh ajak tim tuan-tuan join kita online, insyaAllah. So kita boleh closing online. Lepas tu kita boleh jumpa pun, tak ada masalah. Offline pun kita boleh meet up and by arrangement, insyaAllah. Okay. Ini antara kita punya insentif. Kita yang diaturkan oleh HLMT. Okay. Manfaat yang keempat ni adalah bina legacy asset. Tuan-tuan join kita di Projek 2 ALC ni. Tuan-tuan dah bina income fasa yang ketiga, fasa yang kedua, fasa yang ketiga 50,000, 100,000 tuan-tuan. Kalau jadi apa-apa dekat kita tuan-tuan, income kita ada yang kita risau. Adakah boleh diteruskan ataupun tidak? Kalau kita kerja makan gaji dengan orang, jadi apa-apa kat kita, income kita mesti stop, betul tak? Tapi di sini boleh diwariskan.
boleh diwariskan. Income tuan-tuan boleh diteruskan. Uniknya di LC Panorama Perkasa, bila tuan-tuan nak jadi leader, tuan-tuan boleh pairingkan dengan sedia berhad ataupun enterprise company. So you boleh letak company you to run this business. So this company, your company akan ada lah profit sharing dengan your wife dengan anak. If anything happen to you, your company still run as long as follow the guideline. Itu saja. Okay. So ini kita sebut asset legacy. Boleh dia teruskan insyaAllah. Baik. Tuan-tuan Muhammad, kita ada testimoni pada malam ni. Okay, orang sangat baru. Tapi dia orang lama. Okay, dia baru join dengan kita Holong. Saya ada program 2 bulan lepas kot. Saya ingat. Sebelum raya, saya ada program talk di Sabah. Dan saya fly pergi Sabah. So kebetulan saya punya team leader saya nama Zakir di Melaka ni. Dia kata, abang boleh tak abang jumpa kawan saya? Siapa tu? Boleh, boleh. Datang ke hotel lah. So, Alhamdulillah saya jumpa dia. Saya present dengan dia. So, dia terus closing. Alhamdulillah. Ready to join us dari Sabah. KK, Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya balik dan kita buat urusan pendaftaran dan sebagainya. Bulan lepas, coded. Bulan 5 coded. Dan bila terus buat submit dan kita bagi grant dia RM1,000, terus submit dan qualify RM1,000 bonus. Baru join. So tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak buang masa. Saya dengan majlis dengan segala hormatnya, saya nak mempersilakan our next future leader, our star. Dipersilakan Mr. Royce Aliun. Silakan Royce. Ada lagu-lagu kah? Lagu-lagu nanti tunggu Azhar. Azhar tak buka lagu. Okey. Terima kasih Tuan Rishwal. Okey, selamat petang semua. Petang ke malam? Kalau malam tidur kan? Happy morning lah. Morning. Selamat pagi. Good morning. Petang. So, apa tu Tuan? Kita cerita macam mana? Okay. So, setakat ni mungkin Royce boleh share sikit your background, Royce. Okey, nama saya Royce Aliun. Kalau di Sabah asal saya Keningau. And then disebabkan kahwin orang KK, saya di KK lah. Alright. Okey. Yeah. Silakan. So umur 37 tahun. First, sebenarnya HLMT ni company ketiga lah saya. First, ketiga. Okay. Okay. Thank you Zaki. Ini Alright. Ini hari tu gambar kita di hotel. Masa bulan 4 lah. Bulan 4 hari tu. Okay, kenapa saya join Panorama Perkasa? Sebab agensi ni masa lepas jumpa Tuan Ritual tu cerita memang, boleh jadi ni. Boleh buat. Saya sudah tanam begitulah. Memang boleh buat ni. Lepas tu saya research lah sikit-sikit. Tengok-tengok Panorama. Memang satu agensi yang aktif di Malaysia lah. Jadi banyak tempat Panorama ni. Ada di Perak, KL, Melaka, and then semua boleh buat online. betul. So first thing saya tanya, boleh buat part time dulu kah? Saya memang minat lah takaful ni. Tanya dulu, boleh buat part time dulu kah? Okay. Jadi Tuan Ritual cakap, boleh kita cuba dulu macam mana. And then saya cuba-cuba, masa sebelum saya coded tu saya try lah bagi tahu kawan-kawan kan. Saya cakap, boleh mungkin saya coded balik secara begitu. And then memang ada yang biasalah, ada yang negatif, boleh buat lagi kah? Ni balik-balik on off. Saya cakap ini boleh ni. Sebab kenapa saya join juga, bila masuk dalam sistem, dia ada sistem yang berjalan. Ikut sajalah, okey. Lagipun yang shock dia online, kita terus Zoom meeting. Kalau macam ada klien di Sandakan, jauh kan. Mau pergi Sandakan, naik kapal setengah jam. Kalau by driving 8 jam lah begitu. Jadi kita terus direct online meeting.
Okay, macam first closing saya pun di Sandakan, jauh lah. Dan Sandakan lepas tu Kinabatangan. Semua Jadi jauh-jauh ah. sistem dia jauh. Jadi boleh nih kita coba lagi. Dan itulah memang ada sistem kita ikut sejak memang boleh buat. Tapi saya part time lah dulu. Itulah mungkin kalau full time apa lagi kan. Okey, cabaran dengan pengalaman lah. Itulah saya ada cerita serba sedikit. Sebenarnya kita di Malaysia ni masih kurang yang tidak tahu pasal hibah takaful ni. Dia tidak faham. Ya, jadi masih masih baru lagi sebenarnya mungkin bagi dorang. And then untuk cabaran ni memang ada rejection lah. Itu biasalah. Mungkin dalam sebulan yang saya buat part time, kadang-kadang free kerja begitu kan, keluar tiba-tiba teringat uh, approach kawan lama, and then memang ada rejection lah. Ada yang busy, kalau mau kita mau buat sama-sama memang ada yang busy. Jadi tidak apa, bila orang cakap no, kita cakap next saja. Begitulah yang saya buat. Ada lagi kah? Tanya. Okey. Ni. Visi. Okey, VC ya. VC yang saya buat awal-awal dari dulu kena tanya, kalau boleh saya mau capai 8K dulu sebulan. 8K sebulan, kira macam at least ada 2 kali ganda sikit lah kita punya gaji kan. At least dulu lah, at least ada 2 kali ganda. And then dalam kita punya kos kewangan di Sabah ni sebenarnya lebih mahal. Okey, mahal. Jadi kita banyak mau cover lah. Di samping kita buat aktiviti. Untuk long term pula, saya mau buat di Sabah ni, at least di seluruh Malaysia lah, ada 100 ejen yang hebat tahun 2030. Amin. Ini saya punya target lah. At least 100 boleh sudah tu. Ada lagi soalan nggak? Alright. So tengok tu. Itu Orang saja. baru ni. Orang baru ni. Ini kita tengok. Dia baru sebulan join. Kan? Kalau dah 5 bulan join, kita tengok dia sharing pula nanti. Bergegar habis meja-meja Boleh. nanti. Alright. Boleh. So saya doakan selamat maju jaya Mr. Royce. Teruskan Terima perjuangan. InsyaAllah. kasih. Kita terus support. Terima kasih. Okay, bulan pertama dah dapat allowance 1,000. Okay, dah dapat ada bonus 1,000. Mana datang bonus 1,000 ni? Tuan-tuan, di HLMT kita bagi lagi tuan-tuan insentif bulanan 1,000 minimum. Tuan-tuan boleh nak 1,000. Kalau lebih dapat 2,000 ada. Sampai ke 7,000 sebulan pun ada tuan-tuan. Nak tahu? Kena sign up dululah. Kan? Kena join dulu. Join dulu. Ataupun kita akan share set one to one. Kita akan buat penerangan detail nanti. Okay? Alright. Sebab apa? Lepas program ni, tuan-tuan say setuju. Tuan-tuan, kita ada satu program. Iaitu kita panggil Early Foundation Training. EFT. So EFT ni adalah 6 jam straight. 6 jam straight yang mana tuan-tuan akan duduk, tuan-tuan akan get on detail. Terus. Kita bukan tunggu sebulan, 2 bulan, tunggu kode. Tak. Kita terus bagi. Kita terus bagi knowledge yang percuma kepada tuan-tuan supaya bagi tuan-tuan nampak jelas dan terus jalan lah. Terus berjalan lah. Terus run the show lah insyaAllah. Dengan ikut guideline yang kita akan bagi itu. Okay. So kalau kita tengok kat sini tuan-tuan. Terima kasih Mr. Roy. Semoga Mr. Roy berjaya. Sama-sama. Alright. Terima kasih. Teruskan Terima kasih juga lah ada kawan masuk kan, Suazri dengan Wati lah kawan lama. Thank you hadir malam ni. Okay, good. Baik. Okay, So, thank tuan-tuan you. dan puan, ini dia. Ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan saya snapshot ke, bukan daripada ChatGPT ke. Ya, kita ada soalan daripada Cik Puan Wati. Siapa ni? Ada soalan nak tanya ya? Ya, angkat tangan tu. Boleh? Silakan. Ada soalan nak tanya? Tak ada, saya cuma nak kata hai saja. Assalamualaikum. Saya nak say hi, saya nak hai saja sebab saya tak boleh Okay, komen. say hi Puan Wati. Okay, good. Kawan Roy tadi. Okay, good. So ini apa yang ada depan mata tuan-tuan perempuan hari ini yang sekarang ni adalah payslip.
payslip lah ataupun commission slip lah. Commission slip, income, agent-agent di bawah Holiong MSNG Takaful. Di bawah saya lah, daripada agensi Panorama Perkasa lah. Okay, ini nama saya. Nama saya sebagai leader, saya boleh check lah, saya boleh check. So ini untuk saya share sini, tapi nama-nama saya terpaksa padam lah sebab PNC. So tengok kat sini. Dia part time je saja. Part time je tuan-tuan. Tapi income masuk hari-hari kot. Commission masuk hari-hari ya. Tengok ni. 3,000 total 3,445 part time lah. Duit ni dia boleh bayar rumah, dia boleh bayar kereta secara percuma. Yang ni pun part time juga, baru je 5 bulan. Baru je 5 bulan. Dah 1,700 1,700. 1,000 ni adalah insentif dia ni. Dia dapat bonus 1,000. Okey, apa lagi? Ada lagi tak? Ada lagi. Ni ejen yang part time juga. Tapi 100% run FBX. Income bulanan ada 12,000. Wah. Bulanan buat FBX saja. Okay, yang sebelah kanan ni pun sama juga. Wah, ni otai sikit. Dia ada 2 tahun pengalaman. Tapi dia run FBX 2 tahun pengalaman ni. Okay. So dia dah 2 tahun dengan kita. So income dia dah 30,000 sebulan. Run FBX sahaja. Okay. Banyak lah tuan-tuan. So bagaimana nak start? Ada nak join kita malam ni? Okay. Mudah ya tuan-tuan. Ambil phone, WhatsApp introducer, kata saya nak join. Boleh. Sedang. Itu je lah. Okay. Tapi saya bagi penerangan ni lah. Bagaimana nak start, mudah je tuan-tuan. Ada 4 step. Pertama, activate code. Okay. Yang mana yang dah ada lesen TBE, terus submitkan kita submit code. Kita submit code, daftar, activate. Okay. Yang mana yang tak ada TBE, tak ada masalah apa. Kita akan daftar untuk ambil exam online sahaja. Lesen ni, syarat dia kena ada SPM 5 lulus. Kalau ada SPM 5 lulus, dah boleh. Lesen ni tak perlu renew. Tak perlu renew. Lesen ni macam sijil SPM, macam diploma degree. Seumur hidup sekali pencapaian. Cukup. Okay. Ambil exam sekali. ABC saja. Okay. Okay, yang pertama, step pertama. Step yang kedua, bila tuan-tuan dah kode dengan kita akan masukkan tuan-tuan dalam program Early Foundation Training. Masa ni lah. Program ni adalah 6 jam. Sebelum ni kita buat 6 hari, 1 hari sejam, dan now kita akan buat setiap hari Sabtu, okay, 6 jam, okay, daripada pagi, 6 jam sahaja. So, kita akan cover semuanya. Produk, training dan sebagainya. Okay, so insyaAllah, dengan sistem EFT ni lah, maka lahirnya Royce, maka lahirnya all the achiever yang tadi yang buat income 5 figures setiap bulan. Okay. So next, bila tuan-tuan dah jadi master sale, dah tahu dah cara macam mana nak buat sale, dah orang kata dah boleh buat sale dah lah. Okay. Next, formula baru run. Kita punya Project Duha. Project Duha ni adalah formula 1416. It's all about recruitment. Recruit 4 saja. 4 saja you recruit. So recruit 4 saja. Okay. So 4 ni pun akan recruit 4. Akan jadi duplicate system. Benda ni kita panggil. Formula 1416 ni dia akan create auto system, automate system. So step yang keempat adalah duplication system, automate. Okay, sebab apa? Kita dah buat foundation yang sangat kuat. Pertama, kita settle coded. Yang kedua, kita buat foundation. Foundation on the personally master sales. Okay. Dan yang ketiga, foundation on your group base. So bila tiga-tiga ni berjalan dengan baik, so keempat ni akan jadi automate system. That's why bila masuk fasa yang kedua, fasa yang ketiga tu, it's easy for you to achieve 100,000 monthly. Okay. Alright. So, ini dia gambar kita bersama dengan CEO dan CDO. CEO HLMT, CDO HLMT, mereka memang full support kita di Panorama Perkasa. Alright, dan kita ada program-program kita full day coaching. Full day coaching ni ialah EFT lah, EFT kita. Dan ini antara trip-trip yang kita announce dan going soon. InsyaAllah kita akan announce trip yang terbaru. Okay, ini antara festival durian. Baru je minggu lepas pergi makan. Makan sampai kenyang lah. Okay, Mission April. Kita pun ada juga ini antara insentif kita setiap bulan. Okay, ada iPad percuma, free trip lagi. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Okay, tuan-tuan dah nampak tadi daripada awal perjalanan kita ABOP.
Okey, yang saya terangkan tadi tu, step fasa yang pertama, master seal, lepas tu sistem ALC. Now, tuan-tuan, kepakaran kita di Projek Duha, Pano, kita ada Pano Digital Academy, tuan-tuan. Jangan risau. Okay. Kita ada knowledge offline dan kita mastery in knowledge online. Siapa nak belajar online, macam dah hari ni, okay, kita run Facebook Ads. Daripada Facebook Ads tu kita akan dapat sales juga, daripada Facebook Ads juga kita akan dapat recruitment. We can do for recruitment. Okay. Dan kita boleh guide you to be as a master in sales and master in recruitment. Dan kita juga ada yang telah melahirkan MDRT hanya melalui online sahaja. 200 case closing. Okay. Ini dia. This is the secrets module. FBX Secret Sales module kita. Okay. Alright. Ini ada training foundation kita. Kita ada training setiap hari Isnin, BOP setiap Selasa dan Jumaat. Mentoring. Sekarang ni kita ada setiap pagi, kita ada calling meeting. 15 minit, 9 pagi, kita akan buat call, WhatsApp call. Yang mana tuan-tuan dah kode dah, akan masuk dalam group. So kita buat WhatsApp call. WhatsApp call lah. Untuk apa? Kita bersama-sama berkongsi, sharing kan. Ada good news, ada kawan yang closing, dia boleh share rahsia ayat yang dia gunakan. So kita boleh ambil ayat dia. Cara bagaimana dia present. Okay, ada juga yang datang, kata saya semalam kena rejection. So bila dia join training, kita naikkan dia punya semangat balik, pulihkan semangat dia balik, kita tolong dia selesaikan. Bagi idea-idea yang sangat-sangat terbaik. That's why kita ada training and foundation training sangat-sangat kuat untuk bantu tuan-tuan being as a master in sales, being as a $1 million earner in takaful industry. Okay? Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, hibah, takaful, kini semua digital, semua online. Nak submit online, nak training online, nak edit agent online, nak dapatkan klien online, semuanya dah ada online, tuan-tuan. Sayang kalau kita tinggalkan online ni. So, kita, Panorama Perkasa, we are in the midst of mastery in online. InsyaAllah, SLNT pun sediakan platform online. Okay, kita pun ada juga platform online. So, Alhamdulillah, bila digabungkan, that's why lah. Tuan-tuan hari ni ramai boleh achieve your own income, pendapatan impian tuan-tuan 10,000 sebulan. Minimum. InsyaAllah. Okay. Saya refresh balik. This is your roadmap. 5 tahun. Okay. Roadmap tuan-tuan. Alright. InsyaAllah. Ini detail kita akan kongsikan selepas tuan-tuan say yes hari ini dalam program EFT. Alright. So, ni dia program onboarding kita EFT. So, bagaimana nak join? So, this is how to activate. Okay, semuanya dalam EFT program kita, tuan-tuan. Okay, terima kasih. Saya ucapkan pada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Minta maaf, saya overrun terlebih masa kerana ada delay pada di pertengahan tadi. Okay, so saya buka soalan dalam 5 minit. Tuan-tuan ada soalan nak tanya insyaAllah.